Coros Space 4 akan rilis tak lama lagi dengan harga, sekejap lagi aku cerita. So jom aku nak tunjuk kat korang apa korang akan dapat bila korang beli ni. So first kali jom kita unboxing. Dekat sini dia ada satu strap yang mana kita tarik. Tak. Woi, memang nice. So ini adalah kali pertama aku tengok Coros Space 4. Jom kita tengok apa yang korang akan dapat bila beli yang ni. So first kali dia punya unboxing experience dia memang nice gila lah. So kotak dia akan buka macam ni. Dan dekat sini korang boleh nampak lah. Dia ada beberapa QR yang mana korang perlu download kalau korang nak connect. Dan yang best dekat sini ada MC. Dijamin selamat kalau pakai jam ni. Dan seperti biasalah Coros ni memang brand ni yang boleh dikatakan dipercayai. Dan memang ramai gila pakai. Jadi korang tak perlu risau untuk dia punya akses kepada part ataupun dia punya aksesori. So first kali korang akan dapat dia punya band bersaiz 22mm. Dan ini device tu sendiri. Hui, memang nice. So jom kita buka. First kali kita buka kat atas ni. Wah, memang nice. Lepas tu buka pun dekat bawah. Wah. Jom kita unboxing. Tengok apa lagi korang akan dapat. Hui, tu dia. So ini dia Pace 4. Dan kalau korang nak tahu, dia sekarang lebih ringan dan lebih selesa berbanding Pace 3. Dekat tepi ni, yang ni korang boleh lekatkan saja pada seluar korang ataupun pada beg. Nanti kita akan cerita lebih lagi pasal ni. Dan jom kita buka dia punya band dan jom kita pasang. Di sebelah sisi dia ada satu button dan crown yang korang boleh pusing. Dekat sebelah sisi satu lagi pun ada satu button. Dan bukan setakat korang boleh klip dekat sini saja, korang juga boleh klip dekat belakang untuk pastikan dia lebih selamat. Jadi kalau korang minat, korang boleh dapatkan sekarang pada harga RM1099. Jadi itu dia unboxing dan first impression aku. Kalau korang nak tahu lebih lagi, korang boleh komen sebab dalam next video aku akan cerita lebih mendalam berkaitan dia punya aktiviti, sleep monitoring, heart rate dan sebagainya. Dan kalau korang nak tahu, jangan lupa korang komen. Kita jumpa dalam next video. Go!